apa beza Pad 7 dengan Pad Pro ni? Ni model Redmi. Ya? Ni model Redmi. Oh, Redmi. Model Xiaomi. Oh, Redmi. Dia betul ni paling latest. Paling betul. Tapi daripada segi function dia punya tu mana lebih better? Itu, Pad 7. Pad 7. Tapi kecil dia punya screen. Memang dia kecil. Dulu ada yang besar, saya 19. Dia tak, dia Pad 7 dia kecil. Oh. Yang ni besar sikit kan? Yang ini kalau ambil yang ni dia siap sekali dengan dia punya pen ni? Tak bos. Dia boleh dapat keyboard. Keyboard je? Oh, keyboard dengan ni je? Yang harga dia? Dia ada dua jenis, satu 499 ni Wi-Fi. Yang ni yang boleh masuk SIM card. So ni boleh masuk SIM card 299. Oh. Tapi tak ada pen? Tak ada, pen kita tambah. Pen 199. Saya untuk spek kan dia lagi better. Ini walaupun screen dia besar, yang tu screen dia 1.4 Hz. Lepas tu dia pakai 3K, yang ni baru 1.5K. Oh. 120 Hz. Yang 1.5K dengan 3K ni apa beza dia daripada segi apa? Lagi tinggi resolution, lagi sharp kan apa? Gambar dia lagi sharp lah. Lagi sharp, boleh tengok perbezaan tadi. Video boleh main. Oh. Kalau yang ni 1599 ni, dia boleh masuk SIM card apa semula? Tak boleh. Oh, dia tak boleh lah. Kalau Xiaomi dia Wi-Fi version. Dia cuma dengan pen. Tak. Kalau sini kalau yang ni, sini dah besar siap je. Tapi kalau nak tambah combo dan semua ni, sebaik at least tambah 318 akan dapat pen, keyboard, warranty 2 tahun, ada Wi-Fi screen card lagi. Ikut kan nak beli pen pun harga 399. Keyboard 399. Kalau asing lah. Yalah, pasal anak dia nak yang ini. Dia untuk apa? Nak study apa semua kan? Kalau bateri ni lebih besar, 10,000. Oh, 10,000. Yang ni? 8,000. Oh, 8,000. Maknanya ni lebih lama lah. Gunakan dia apa semua. Oh. Yang ni 1799 ni boleh masuk SIM card. Boleh masuk SIM card. Ya. Warranty 1 tahun. Oh, yang ini 149 tak apa ni. Dia Wi-Fi saja. Dia warna apa ada? Ni kalau untuk Wi-Fi ada 3 color. Kalau untuk SIM card 2 color. Oh. Ini dengan hijau. Ni hijau. Ni hijau. Oh. Ini hijau ya? Dia bila dia gerak-gerak dia nampak hijau. Oh. Yang ni grey color macam lain. Oh, grey macam tu. Ni grey. Hijau. Kalau dia pun dah ada handphone tak payah nak pakai SIM card apa semua kan. Kita lah. Tapi yang ni keyboard ni kita bluetooth. Ya? Keyboard ni bluetooth. So kalau ada charge, bila habis bateri dia charge. Tapi keyboard dia tak. Keyboard dia magnetik. Dia lekat terus kita boleh pakai. Oh. Dan itu paling latest. Dia untuk ni kan susah juga pakai. Besar. Yalah, besar kalau untuk dia belajar apa semua kan. Okey. Memang kalau ikut dia cakap nak beli yang ini. Tapi dia dah pernah try belum? Dia tak pernah try lagi. Dia tengok daripada TikTok, daripada YouTube apa semua. Dia kata datang try, tengok keselesaan dia juga. Untuk dia buat basic Excel tu boleh je. Oh, ni basic Excel semua boleh lah Boleh. Boleh PS, boleh. Even dia kalau ada lukis tu, dia pakai Mi Canvas. Mi Canvas ada AI. Mi Canvas ni AI apa? Macam mana maksud dia? Kalau yang designer, diorang boleh jadikan 3D. Oh, kalau dia nak melukis apa semua lah. Dia tak patut saya buat 3D. Yang designer mana?
dah ni. Ni customer lah semua try contoh tu yang tinggi. Terus memang kena test kat sini. Dapat depan mata kan sebab gadget dia tak sama dalam tengok dalam phone. Dah. Nampak dalam ni ada pen dia. Dia ada kat sini. Dia ada kat sini lah. Ada kat sini. Dah sekolah lagi. Baru tingkatan 4. Ini cuti kan? Hari ni cuti tapi dia pergi sekolah ada training pingpong. Dia kena try lah dulu live session. Right. Dia ada satu lagi yang besar tu tapi itu Pad 6S Pro. Itu model Super 7. 7 ni pun baru launch dalam bulan 2 itu. Lepas tu yang semua yang itu dia tinggal model set je. Dia memang ada diskusinya tapi tinggal model set dia dapat semua keyboard, pad. Itu dia punya spek lagi besar daripada ni. Harga dia Black. Okey. Yang mana tadi? Ni lah. Oh ni. Air dia boleh bayar 149. Kalau kau nak pen sendiri 199. 199. 199 pen. Jadi dah diorang punya fan ni tak boleh. Diorang punya fan yang apa? Air dia 149. Kalau kau nak yang ini pun air dia boleh bagi kau 1500 je. Selebihnya kau tambah ini. Dia ambil Pad 7. Tak. Lepas tu dia ada lagi satu kali tunjuk dengan dia Xiaomi 6X Pad. Itu Sampai. So itu CS Pro. Pad CS Pro yang dulu. Ni 6S. Ni Pad 7 lah. Ni Pick 6. Pad 6 tapi besar dia sama lebih kurang macam ni. Nanti kau tanya dia apa. Kau nak yang mana satu? Yang ni nak bagi kau juga. Baru lagi. Yang ni lagi mahal lah. Lebih 100. Dia nak tengok mana satu yang lagi bagus. Jadi tenang ni walaupun hidup ni jatuh memang nak beri. Tak boleh jaga. Dia jagalah macam mana. Ada time Tuhan nak cakap jatuh, dia jatuh. Betul ni, betul. Betul. Duit tu kau ni. Apa tu? Duit banyak air 1.9. Ni ada. Alah, boleh je. Kaca memang poly plastik biasa tu kan. Dia tak ada kaca ni. Yang ni pun ada sikat lain tu tapi dia cuma tanda tak pakai sini. Yang ini mid lah. Ni saya satu saja lah. Kalau salah-salah you tengok tak cantik saja lah.
They have the set price. They have the set price. You must put by the set price. Also the Apa beef fry pakai yang round kalau let's say kita kembali ada Ni. kita try lah. Dia rasa ni je lah kot. Ha? Ni je lah kot. Ini kalau kena dengan pen tambah 199. Tapi dia gambar cantik. Kita tengok dia. Ni cantik. Yang ni lagi tu. Lagi baru. Tapi dia cantik ke dia tak cantik pun lah. Cuma kecil lah. Ini besar. Dia tanya orang kata ni lagi bagus. Bukan siapa? Tak, dia tengok dia. Dia kan eh? although the quality is gone. So you must Besar tu kan. 13 Pro. Saya ada. কিনা যায় কোনো কিনি 90 1 টেরাবাইট অবশ্য 90 টাকা দিয়ে ফোন কিনতে হলো নাই 1 টেরাবাইট স্যার এই জন্য প্রাইস দেখি আপনি যে 212 বা 512 এগুলো সেটাই তো কত ইউজ স্যার মেলা দাম স্যার না এটা থেকে কি প্রো স্যার স্যার সাথে কি দেখি ইউজ 13 সিরিজ তো কি প্রো হোক আর যে প্রো হোক Ni je lah kot. Ni je lah kot. Dia dah baca apa? Alah, baca spek-spek dia. I mean, yang ni, dia punya ni spek lagi bagus. Cuma dia prefer ni lah kot. Oh, what do we get drying down? Kan dia ni. Ya. Alah, warna dia kita boleh lembutkan kan. Warna apa? Kurangkan kan? Dia ada 3 warna. Ayolah. Enggak ya. Lalu. Apa ni nak tambah dengan pendek sekali boleh ke? Nanti dia bayar yang dia. Memang ni. Hari ni bayar kau 1,900. Hari ni dia bagi 1,500. Mana yang lebih kau tambah. Ya. Kalau dia kata 1,800 kau bayar 300. Ya, nanti dia bayar yang dia tu. Ada. Alah. Xiaomi Pad 6 Plus. Jenis macam ni. Ini dia ni punya peset.
Ini ke wifi lah kan? Dia Wifi. Kalau tak pun dia boleh ni, dia boleh punya. kalau nak yang SIM card dia kena lagi mahal. Ada lah, SIM card pun ada. Mana ada ni tak ada SIM Bagi card. yang ni dia ada dua version, satu yang wifi, satu yang boleh letak SIM card punya. Dua jenis. Kalau yang wifi punya 1499, kalau yang 5G version ni boleh letak SIM card punya loh. Kalau yang Pad 7 dia cuma wifi saja. Apa ini dia? Ini je. Sambung. Oh, sorry. Okey. Dia nak yang ni. Dah ni dah try. Okey, dah try. Ada. Oh dah try lah. Okey, so nak kata apa? Kita ada dua jenis. Satu yang wifi, satu yang boleh masuk SIM card. Wifi. Wifi. So nak kata apa? Hitam yang macam tu. Lepas tu yang ni hijau macam ni. Hijau. Hijau eh? Hijau betul. Dia hijau. Cuma dia kalau ni okey, dia Xiaomi sekarang macam ni sekarang dia mau macam dia dah try nak fight dengan iPhone, Samsung semua dia memang dia Oh ni hijau dia nak boleh pakai kelabu tu. Ada hijau tu. Maybe dia punya hijau kat tepi ni. Oh, dia kata tu hijau kan. Dia hijau dia bukan hijau terang sangat. Kalau ni dia cantik tapi dia warna tu dia. Dia warna. tapi kalau ni pakai Cover dia pun apa cover dia pun sebab dia kakak ni besar sikit dah. Kakak ni besar sikit besar dia. Dia mungkin tu besar. Dia boleh besar lagi sikit lah. Apa dia? Dia boleh besar lagi sikit lah. Dua. Kalau baik dia tu. Tadi dekat tu dua gambar sekali. Anak pen tak? Ya. Tambah satu sisi. you balik aku anjing dia balik dia tahan dia masa itu Nokia tapi dia mesti dia macam ni lah apa brand dia bukan let's say you beli tapi kalau bono dia dia strong dia paling anjing tak pasti dia keren tapi performance dia kurang sikit dia mesti ada macam dia bagi you lebih satu dia ambil satu ada Xiaomi yang 18 lah tapi 18 dia tak dapat 512 lah Dan dalam ni dah ada bagi charger sekali ya. Dengan kabel. Okey. kau apa Miss datang sini saja no alright thank you Miss aku mikir KFC kata tak ambil gigi tu Nampak? Nampak tu macam Dia macam mana cakap Dia meme. Dia sekejap. Dia ada tulis ni.
mint. Mint green. So warna hijau dia cahaya tu apa lah. Kalau macam tapi nampak. Sebab patulan cahaya di belakang tu. The currency rate Ada hijau. Sama macam display. slightly not that high lah. Because through bank, international banking. Tak nampak lagi hijaunya. Sebab dia mint. No, Macam mana? roughly Nampak bila macam Tempat yang tak banyak cahaya gitu. Sebab dia buat yang belakang ni titanium. direct bank, not like third party bank like GX or something. Kalau biru lagi nampak macam putih. I think go back there most probably around 2 or 180. Sebab skrin pun nampak macam hijau. Dia mint ni dia colour hijau. Colour mint ni dia colour sejuk. Dia kurang nampak hijau ni. Kalau biru, Biru dia ocean blue. lagi satu lagi. Nampak macam biru cair. Tapi dia biru. Ni saya tutup dulu. Nanti balik dah habis dia auto buka. Sebab nak check basic nanti dia kacau. Ada dia keluar X. Dia kena buka. Panggalkan ni. Ni. Panggalkan ni. Yang tu, yang kecil. So kalau yang panjang nanti satu. Wifi problem. Wifi problem. Ini kamera depan. Okey, kita kamera. Ini kamera. Sorry, itu kamera belakang, ini kamera depan. Atau video call kan? Ya, tengok spek Tengok spek dia. Tak. Video
Yang satu tahu tak macam mana nak buat separuh? Split screen kan? Dia ada dua cara. Satu, kalau susah, kalau tangan basah ke apa kan. Ni contoh dekat sini, atasnya ada batu 3. Yang tak ada batu 3. Dia boleh buat separuh macam ni. Okey. Ini kalau floating, maksudnya dia boleh tarik. Itu kan? Okey floating tahu kan? Full. Yang satu cara, pakai 3 jari, ambil yang paling last. Dia jangan tarik yang satu. Tarik satu the back. Dia tarik satu. Okay. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Dari satu, tahu tak macam mana awak tahu tak kalau yang canvas ni ataupun mana-mana nose, dia boleh tarik gambar jadikan satu file. Jadi contoh lah, saya nak buat satu presentation yang dekat. Dia ambil tu lah, mesti orang nak kepo kan. Okay, contoh dari mat, kalau kecil kan besar ke pun. Okay, contoh lah ni, ini sebelah pesanan ikut pada ini. Kalau tak nampak, maksudnya gambar tu tak cukup GB. Lepas tu awak nak insert words, insert text, awak nak pilih apa bawah tu ada tulis kan. Okay. Contoh lah, lepas tu saya dah settle. Okay, ataupun awak nak masukkan gambar sendiri, jangan pergi dekat foto. Awak tahu awak tekan, nanti gambar awak kat bawah ke sini ke semua boleh. Itu kalau tu pun, kalau tulis je direct kat bawah ni. Ini kalau yang suka lukis lah, sebab dia ada 3D AI. Okay, lagi satu yang dia ada basic Excel. Tahu Excel yang macam boleh buat mana bracket satu file yang kita boleh tulis nama, berapa nombor, pernah tengok? Itu biasa yang guna Excel tu dah ada Office lah tu kan. Excel. Yang dia bagi sekarang Official. Ni yang basic. Okay, so awak nak tanya apa lagi? Ada file tu kan? Okay, awak try check tengok. Check lah, tengok button ke, speaker ke. Awak nak buka YouTube pun boleh sebab ada link office. Ini murah sikit. Ini 200. Ini biasa sikit. Dalam pakai ni. Dalam dia juga penting dulu. Sekian bang. Wah, baik harga. Itu ada sudah ambil satu lagi. Sudah ada. Ini siapa punya satu lagi rumah? Sama lah, kita taruh 20. Oh, saya pun ada stok tau. Betul lah, tak silap. Selamat datang ke Canan. Speaker dia kuat. Saya button speaker kan? Itu betul pakai satu jari. Dia 3 jari. Satu, kalau tangan pakai pen kan. Sekarang kadang-kadang kita malas kan, tangan kita kena screen kan. Bagi contoh kan, kat sini je paling senang. Contoh lah tangan awak mesti boleh tulis. Dia ada palm reject. Yes. Kalau pakai pen awak kena letak tangan, dia ada. Dia boleh on off, tak kisah. Jadi dia boleh ada screen protector, awak nak tambah screen protector. Tapi screen protector kita ni mahal sikit sebab kita pakai silikon satu. Dia harga dia 11 inch, 12 inch 169, tapi saya bagi 149. Okay, lepas tu kalau yang ini untuk
Dia dah ada satu power warranty. Sekarang satu bukan dia boleh tambah jadi 2 tahun ataupun awak nak cover stipulation kalau dah pecah. Pecah dia boleh ganti baru sekali. Tapi selama setahun sekali je. Kalau yang ini kita lihat accidental ni, maksudnya kerosakan semua. Contoh loss ke jatuh sendiri pecah ke, dia boleh repair. Tapi kalau tak boleh repair dia akan bagi baru. Tapi kena total loss lah. Kalau geram, tapi ini setahun sahaja. So beli awak nak tambah jadi 2 tahun. So selama ada warranty, dia tak cover jatuh pecah atau masuk air. Tapi dia cover by manufacturer. Maksudnya basic dia daripada contoh lah, tiba-tiba screen tak boleh touching, tiba-tiba separuh hilang, separuh ada. Tapi tak pernah jatuh ni. Sebab kalau jatuh, budak service center boleh detect tau. Dia orang yang power buat jatuh. Kalau dia orang jatuh, dia orang boleh detect kat sini. Dia orang tengok sikit dah ada detect. So kalau tak pernah jatuh kan, tiba-tiba screen tu blank ke, batu tak boleh pakai, speaker tak keluar. Sekarang ada warranty, semua boleh pergi ke service center kat sebelah. So apa-apa dalam satu setahun, dia boleh free. Kalau after setahun, dia kena ada charge dia. Jadi kalau jatuh, Kalau awak terjatuh sendiri kan, dalam ada warranty, kena repair sendiri. Maksudnya bukan repair sendiri, hantar, tapi kena charge. Dia akan charge. Bukan gitu. kalau yang tak jatuh tu lah baru boleh free je. Betul. Biasa kalau yang pakai tablet ni, diorang ambil warranty je sebab ya dia ada cover kan. Yang screen protector tu apa? So tak payah pasang kan? Tak. So dalam masa setahun, jadi setahun, kalau yang ni dia extend jadi 2 tahun. Bintang lah. Beli yang screen protector tu. Tak, yang ini pilihan. Jadi kalau awak nak tambah 1 tahun, awak tambah 149, tambah 159. Jadi 2 tahun. Jadi kalau saya tak ada screen protector ni, boleh je kan servis kalau tiba-tiba keluar. Boleh je screen protector tu tambahan sendiri. Itu semua ya. Macam kadang kan customer kan, customer saya tanya ada screen protector tak? Ada, kalau tambah boleh, tak nak tak. Okey. Baru nampak hijau dia pasang. Nampak hijau. Minggu ni dia tak nampak hijau. Ada nampak hijau. The mint green, colour mint. Oh, macam hijau, macam kelabu ada. Hijau-hijau cair tu. Sebab dia tak nampak sangat pada titanium. Habis kau pasang screen protector lah. Dia tak nak pasang sudah. Pada jaga ni. Kondira yang ni pun tak ada screen protector. Yang penting cara biasa je. Cara-cara biasa tak apa. Dia jangan jatuh pecah atau jatuh crack. Okey, untuk yang ini warranty dia setahun. Untuk yang ini warranty dia pun setahun, even free gift. Yang ini pun warranty setahun. Okay, kalau ni kalau dah habis bateri kena charge tau. Jadi pun sama. Okay. Charge kabel semua ada lah kan? Dia dah bagi kabel. Tapi boleh je pakai charger mana-mana. Dia Type C. Oh, Type C eh? Tak boleh kat laptop ni. Kakak laptop, saya boleh touch screen punya ini tu. Tanya kat Habis dia nak ni kan? Sekejap kan, ramai orang. Dek, nak ni sekali ni. Mana? Ni. Objek Yang tu. yang kecil